Hari ni kita nak pergi pick up kek dekat rumah Kak T. Kek Pipah buat. And yeah, so far that is my only plan. Tapi tak tahu lagi, sebab kadang-kadang dia ada macam last minute plan yang tiba-tiba kena pergi kan. So we never know. Let's go. Nak cari mana merchant sekarang ni. I tak tahu merchant dekat mana. Tapi my sister-in-law kata dia lalu tadi ada. Tapi I tak nampak lah. Tiga kan? Dua yasa. Dua yasa mari tiga. Cukup lah, banyak sangat. Ni 25 ya, tu 3 ya. Aisyah nak yang mana? Yang kecil. Hi. Hello. Kira gana be? Ambil Anissa gapai gedek. Hop biasa-biasa di rumah kan. Aiskrim ada. Aiskrim apa yang tak bunyi, cuma yang naik. Kira gana kalau aiskrim? 2,5 sah. Sekotak ah. Sekata. Boleh. Tadi butik kira gana? 10 minit Oh, that's puyuh ke? Saya nak daging goreng. Ni Cik Fars punya. Daging goreng. Daging goreng. This is mine. Itu pak. Daging bakar and telur masin. Telur sotong. Telur sotong. Besar. Oh, the chili itself ke? Buat cik. Saya buat dia lah kan. Kita masukkan bawang putih, manis-manis bawang. Lepas tu ada flavor, baru kita masukkan tom yum and Pick up desserts, sate, lemang, beli minyak dengan tukar air. Let's do this. Kita dah sampai tempat nak ambil desserts. So we're just waiting. I dah WhatsApp dia. Dia cakap dah sampai. So I'm just waiting for her. Okay. Terima kasih. Semua dah kan? Alright, okay. Thank you so much. Lemang jagung tak ada. So kita kena pergi pick up dekat dia punya kedai depan sikit. So yeah. Kita tengok kalau situ ada jagung, kita beli lemang jagung. Buat sendiri saja. Berapa? 20 tangan kiri dah beres. Tak apa. Alright. Aku mak ke? Saya tak Afifah. Afifah, sorry. Saya rasa Afifah ada. Tadi angkat tu. Semua dia okey ke? Drinks. Sudah masukkannya bawang goreng. Cek.
Yo, we'll check. Kanku. Ha, Syah kena nyanyi. Wow. Di atas. KL start 29 tu. Lepas tu 28, 27. Balik 26. Telur ada lagi telur. Banyak. Ada yang 15. Wow! Wow! That's so nice! I don't like this one. This one I don't like. Dah set tak letak kursi dah. Itu siapa? Mami. Kak Farah boleh yang tua? Yang tua silakan duduk.